Bukit Bendera meminta Perdana Menteri menyatakan kemajuan bulan pertama pelaksanaan program penyiasaran subsidi RON 95 dan tindakan yang kerajaan ambil dalam menyelesaikan isu berbangkit terutamanya golongan pemandu teksi lapangan terbang, pemandu e-hailing dan pengguna bot sungai berhubung kelayakan mereka di bawah Budi 95. Terima kasih kepada Bukit Bendera kerana soalan itu menunjukkan keprihatinannya kepada semua kalangan rakyat. Kalau kita ikut cadangan awal Bank Dunia, penyiasaran subsidi bermakna kita naikkan harga ikut pasaran, kemudian berikan suntikan wang tunai. Tapi seperti mana saya jelaskan di Dewan ini, Mahkamah Menteri memutuskan untuk menolak cadangan itu dan menggunakan pendekatan yang kita amalkan sekarang, iaitu tidak mengenakan, tidak menaikkan harga, malah menurunkan harga minyak bagi rakyat. Setelah 1 bulan pelaksanaan, kita lihat kejayaan membanggakan. Subsidi petrol RON 95 menggunakan pendekatan Budi 95, dia jadi mudah dilaksanakan. Ya, dan sekarang ini pilihan digital telah meningkat dan sendirinya diberikan latihan pendedahan kepada rakyat menggunakan aplikasi Settle, TNG e-wallet dan lain-lain lah. Ya. Dengan mengenakan RM1.99 seliter tuku, tentunya jauh lebih rendah dan diterima baik, dan saya ucap terima kasih kepada rakyat yang memberikan kerjasama dan membantu. Malah banyak juga yang melaporkan sekiranya ada kebocoran, ketirisan, penyeludupan. Ramai rakyat yang sekarang melaporkan kepada pihak berkuasa. Jadi ini memerlukan lesen memandu sah, walaupun dia ada kontroversi sedikit, tapi sekarang orang dapat terima kerana dia lebih transparan ataupun telus. Nah, setakat Oktober, untuk bulan Oktober, 13.1 juta rakyat telah gunakan dan belanja RM2.6 bilion RON 95 bersubsidi. Jadi subsidi kerajaan kepada rakyat RM800 juta. Ya, setakat pelaksanaannya. Baik. Soalannya apakah 300 liter mencukupi? Kalau kita lihat purata untuk penggunaan bulan Oktober, purata jumlah liter adalah 98 sahaja, iaitu 33% daripada kelayakan. Yang membelanja lebih daripada 300 liter 0.7%. Masuk orang berulang alik ke rantau, itu mana jumlahnya meningkat. Tapi ini 0.7%. Tapi kita dah meluaskan umpamanya kemudahan ini kepada nelayan yang tidak punya lesen memandu dengan kerjasama dengan LKIM, Kerajaan Sabah dan Kerajaan Sarawak. Setakat 31 Oktober, 24,000 pengguna bot berdaftar tanpa lesen. Tanpa lesen memandu telah diluluskan. 24,000 pengguna bot. Jadi untuk Oktober, e-hailing aktif dinaikkan daripada 300 liter kepada 600 liter. Berapa yang dapat? 58,000 pemandu e-hailing layak menerima sehingga 600 liter sebulan. Ada lagi yang rakan-rakan, anak-anak kita dari e-hailing yang merasakan masih belum cukup. Jadi kita sekarang mengkaji kalau betul ada rekod dan keperluan, maka kerajaan, saya nak umumkan di sini, bersetuju meningkatkan had kelayakan Budi 95 bagi pemandu e-hailing yang layak kepada sehingga 800 liter sebulan. Maknanya 5,000 kilometer. Tertakluk kepada syarat perjalanan yang ditetapkan. Pada masa yang sama, kerajaan turut bersetuju supaya teksi lapangan terbang turut disenaraikan sebagai kenderaan yang layak menerima petrol RON 95 bersubsidi di bawah skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.